Korang tahu tak, ramai yang tanya aku, doktor, apa yang saya perlu makan untuk kurangkan kencing manis saya dan saya jadi lebih sihat dan kuruskan badan? Jawapan saya, bukan sepatutnya engkau cari apa nak makan. Kalau engkau nak sihat, engkau kena berhenti makan, kena jahit mulut at least untuk 18-16 jam sehari tu, baru engkau sihat. Nama je intermittent fasting. Jadi Minah ni dia dengar cakap aku, dia dah lama ada kencing manis, ubat aku tak tukar sangat. Aku cakap dia, cuba engkau puasa. Dia kata, macam mana doktor? Cuba engkau puasa Isnin Khamis, ubat semua tak tukar, ubat semua sama. Dia cuma buat puasa Isnin dan Khamis. Tetapi apabila buka puasa, dia tak makan karbohidrat, dia tak makan minuman manis, dia makan protein dengan healthy fat. Aku nak tunjuk korang apa jadi dengan dia punya kencing manis, apa jadi dengan dia punya kolesterol semata-mata puasa Isnin Khamis tanpa ada pertukaran atau penambahan apa-apa ubat. Jom aku tunjuk. Korang tengok ni, apa jadi dengan dia punya kencing manis dengan kolesterol. Aku ingatkan dia tak tukar apa-apa ubat, aku tak tambah apa-apa ubat. Apabila dia berjaya puasa Isnin dan Khamis, menjunam turun HbA1c dia daripada 7.6 pergi 7, baru-baru ni 6.3 saja. Kau tengok kolesterol LDL dia daripada 3.2 pergi 2.5, akhirnya 1.6 tanpa ada penambahan apa-apa ubat. Dia dah partially reverse kencing manis dia, dia dah partially reverse hyperlipidemia dia, dia dah put diabetes and hyperlipidemia dia into remission. Tapi bukan cure, dia kena makan juga sikit ubat dan kena ada follow up. Yang ni bukan semua orang boleh reverse ni, setengah-setengah orang boleh reverse kencing manis, sebab tak semua orang akan boleh buat macam tu. Jadi kesimpulan dia, engkau jangan nak semua cari apa makanan yang paling baik untuk kencing manis ataupun kolesterol, apa makanan yang paling baik untuk darah tinggi. Sebenarnya kadang-kadang kita kena berhenti makan, tutup mulut, jahit mulut, sihat badan.